Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulhan Nizam bin Mak Yusof. Nombor matrik 871009-025313-001. Tajuk yang akan saya sampaikan ialah pendidikan digital. Saya merupakan pelajar semester Januari tahun 2025. Kod kursus dan subjek saya ialah OUMH 1603, iaitu Kemahiran Belajar untuk Abad ke-21. Program yang saya ambil ialah Sarjana Muda Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja dengan kepujian. Isi kandungan yang akan saya sampaikan ialah pengenalan pendidikan digital, peranan pelajar, ciri-ciri persekitaran digital, teknologi baru, kepentingan kemahiran dan kesimpulan. Pengenalan. Tujuan: melahirkan generasi mahir digital, meningkatkan kompetensi dan pembangunan profesional, mengubah sistem pendidikan ke arah digital, dapat menjaga keselamatan dan data pengguna, objektif menganalisis kepentingan pendidikan digital, meningkatkan kesedaran pelajar, menyesuaikan diri dalam persekitaran. Pendidikan digital adalah usaha untuk memperkasakan ekonomi kerana ia dapat melahirkan generasi yang mahir digital bagi melonjak tahap dan kualiti pendidikan negara menjadi sesuatu yang terbaik di dunia. Tujuan pendidikan digital dikembangkan adalah untuk menyediakan generasi mahir digital, meningkatkan kompetensi dan pembangunan profesional pihak tertentu bagi merapatkan jurang digital. Objektif tugasan ini adalah bertujuan untuk menganalisis kepentingan pendidikan digital dan melihat bagaimana perubahan dapat memberi kesan kepada proses pembelajaran dan pengajaran dalam membina sistem pembelajaran yang lebih sesuai, interaktif dan berasaskan teknologi untuk memenuhi keperluan dunia moden pada hari ini. Peranan pelajar mempunyai pemahaman untuk menggunakan sumber digital, memahami etika digital dan bertanggungjawab. Memahami etika digital dan bertanggungjawab oleh seorang pelajar adalah bagi mengelakkan daripada menyebar maklumat palsu, menghormati pendapat orang lain dalam perbincangan dalam talian dan tidak terlibat dalam aktiviti negatif seperti buli cyber dan penipuan digital. Ciri-ciri persekitaran digital iaitu menggunakan teknologi moden, pembelajaran dalam talian, menggunakan tablet, laptop, PC desktop, menggunakan AI dan apps seperti Google Classroom, Zoom, Microsoft 365 dan Apple Education. Media digital seperti Didik TV daripada KPM, TV OK dan Astro Tutor TV. Teknologi baru meningkatkan pembelajaran dan perkembangan minda seperti aplikasi teknologi yang digunapakai untuk Maps adalah Waze, Google Map, untuk perbankan seperti Maybank, Afin Always, MyBSN, CIMB Octo My, dan aplikasi untuk shopping seperti Shopee, Lazada dan lain-lain. Kepentingan kemahiran emosi merujuk kepada keupayaan untuk mengenali, memahami dan mengurus emosi diri sendiri serta emosi orang lain. Interaksi sosial, mahir menyampaikan idea melalui email, forum atau aplikasi teknologi digital. Mengukuhkan kemahiran emosi. Kesimpulan, pendidikan digital amat penting untuk pembangunan pelajar secara peribadi dan profesional
kerana pelajar akan lebih bersedia untuk menghadapi cabaran dalam kerjaya dan kehidupan di masa hadapan, dapat menyesuaikan diri dengan teknologi baru bagi menyelesaikan masalah secara kreatif, memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Masalah kekurangan akses internet, kurangnya interaksi sosial. Sekian, terima kasih.